kata Nabi SAW lagi, dan 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala cukup benci ialah: 1, al-fakhurul mukhtar. Fakhur maksudnya orang yang suka bangga diri. Aku buat tu, aku buat ni, akulah. Kalau tak kerana aku, ini ciri-ciri orang yang ada sifat fakhur. Dan yang kedua, al-mukhtal. Mukhtal, sombong. Allah benci, Allah marah kepada golongan yang pertama, golongan al-fakhurul mukhtal, golongan yang bangga diri dan sombong. Allah tak suka. Wa antum tajiduna fi kitabillah. Hampa boleh jumpa tentang golongan yang Allah tak suka ni di dalam Al-Quran. Firman Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam surah Luqman, Tuhan kata, innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak suka, kulla mukhtalin fakhur, orang yang sombong dan bangga diri. Allah tak suka. Allah sebut dalam Quran, maka Nabi SAW sebut dalam hadis dia sebagai golongan pertama yang Allah tak suka. Yang kedua, golongan yang Allah benci, yang Allah marah, wal bakhilul mannan, orang yang bakhil, kedekut. Tidak sahaja dia kedekut, dia al-mannan, dia suka mengungkit kebaikan yang dia buat. Kedekut tu dah tak bagus. Nak tengok dia bagi sedekah, nak tengok dia bagi sumbangan, nak tengok dia bagi infak, susah. Dia bagi sekali RM10, duk sebut tu dia panggil al-mannan. Dan yang ketiga, dia kata wattajir wal bayya'ul halaf. Golongan ketiga yang Allah marah dan Allah tak suka ialah golongan tajir, golongan businessman, orang meniaga. Wal bayya', dan juga orang yang duk menjual beli. Yang mereka ini al-halaf, suka sumpah tipu. Ada kata ni jam ni beli, kalau tak beli rugi ni, dia tak keluar dah ni. Ini limited edition, dia tak keluar dah jam ni. Kalau lambung tak pecah, memang lambung tak pecah, kalau hampuk baru pecah. Dia kata ni jam ni bagus ni, lambung tak pecah. Kita pun dengar sekali lalu macam kata jatuh tak pecah. Dah, dia tak bohong, dia kata lambung tak pecah, tapi cara dia cakap tu kita tertipu. Golongan ini menyaga tapi tipu orang.